Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pembuka bicara. Yang dihormati pengacara majlis, kombinasi para juri yang arif lagi bijaksana, penjaga masa dan seterusnya, hadirin warga maya saya kasihi sekalian. Salam Malaysia Madani buat semua bersama membina negara bangsa. Begitulah mauduk pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, peristiwa 13 Mei yang menggegarkan negara menyebabkan goyahnya perpaduan negara. Lantas diperkenalkan rukun negara yang ditunjangi 5 prinsip utama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 3 prinsip rukun negara yang akan saya dendangkan akan membuktikan bahawa kepribadian seorang insan akan terbentuk dengan penghayatan dan amalan rukun negara yang diperkenalkan. Warga Dewan Kebanggaan Negara tak beralihkan rupa berentakkan irama. Hujah saya yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Semua agama menyeru umatnya melakukan kebaikan sama manusia. Ini akan melahirkan sikap toleransi yang amat tinggi, juga merupakan satu ciri jati diri. Kerajaan Malaysia telah mengadakan pelbagai program keagamaan bagi membentuk jati diri insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang, bukannya malang, melayang dan temberang. Kepercayaan kepada Tuhan yang Esa akan menyedarkan umatnya bahawa setiap perlakuan ada batasnya, kerana ada hukuman dan balasannya. Bulat air kerana apa bentuk, bulat manusia kerana mufakat. Buktinya, prinsip ini dapat dilihat dengan jelas dalam suasana harmoni rakyat. Malaysia yang sepakat menerima dan mengamalkan perbezaan agama dalam membentuk kesepaduan rakyat dan jati diri. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Lantaran itu, pelbagai usaha dipacu agar keunggulan jati diri menjadi tonggak kejayaan. Negara kita juga banyak mengadakan acara keagamaan dan perayaan. Kita ada Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Christmas. Mengapa semua ini diadakan? Kerana kita percaya perayaan keagamaan ini dapat membentuk kerjasama sejati, perpaduan murni bagi membentuk jati diri rakyat negara ini. Jelas prinsip rukun negara yang diperkenalkan iaitu kepercayaan kepada Tuhan dapat membentuk jati diri mampan. Hadirin yang budiman, hujah saya yang kedua, raja berdaulat, raja dijunjung. Di bawah naungan kata, kesetiaan pada raja dan negara. Ibarat bagai au dengan tebing, raja adalah pemerintah negara yang tertinggi. Kaitan kedua-duanya sangat rapat sekali. Lebih 600 tahun dahulu, taat dan setia kepada raja menjadi asas yang membantu membina Empayar Kesultanan Melayu Melaka yang memerintah sehingga menjadikan Melaka berkembang maju dan dipandang tinggi seantero dunia. Kegemilangan Empayar Melaka merupakan kerajaan berdaulat pertama di tanah Melayu, terbina hasil kerjasama erat antara pemerintah dan rakyat yang hidup dalam penyatuan. Sebagai rakyat, menjadi tugas hakiki untuk mentaati raja dan negara. Apakah buktinya kesetiaan itu? Adakah dengan menyatakan diri bersahaja, tepuk dada, tanya selera? Setiap negeri mempunyai lagunya sendiri yang seni katanya memikat, memuji dan menghargai raja dan negeri. Kerana itulah lagu negeri wajib dinyanyikan setiap seminggu sekali. Bagi menanam semangat jati diri terhadap raja dan negeri serta negara. Kesetiaan rakyat yang dipelihara dapat membentuk jati diri warga, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Tidak dapat disangka lagi bahawa prinsip rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, dapat membentuk jati diri berwibawa. Hadirin yang dikasihi, hujah saya yang ketiga, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jati diri terbina atas prinsip keluhuran perlembagaan. Negara kita yang berdaulat ini mempunyai perlembagaannya sendiri
yang mantap serta tepat. Mampu menjadi aspirasi negara yang hebat bagi melahirkan masyarakat yang seimbang dan mempunyai jati diri cemerlang. Uniknya, perlembagaan di Malaysia ialah mempunyai cara yang istimewa dan sentiasa menjadi panduan bagi pemimpin serta menjadi landasan bagi rakyat yang dipimpin. Perlembagaan inilah sentiasa dipelihara sebagai wadah untuk memastikan jati diri akan terselah. Prinsip keluhuran perlembagaan antara keras masyarakat Malaysia yang mempunyai kepercayaan dan keyakinan tidak bercabah. Antara kaum-kaum agar tidak berpecah, ibarat kata pepatah, telur serangkak pecah sebiji, pecah semua, bukannya pecah sebiji, pecah sendiri. Bermula dengan kepimpinan Perdana Menteri pertama sehingga Perdana Menteri ke-10, kerajaan terus berjaya mendidik masyarakat untuk menghormati kemuliaan perlembagaan. Malaysia Madani, hak masyarakat berbilang bangsa dalam bidang pendidikan, agama dan ekonomi sentiasa dijaga. Lantaran itu, perlembagaan negara mesti dipelihara dan dihawasi setiap masa mengikut keadaan dan perkembangan dunia bagi warga untuk hidup dalam satu kawasan bersama-sama dan melahirkan jati diri bertoleransi. 3 dari 5 prinsip rukun negara secara konklusifnya membuktikan rukun negara dapat melahirkan rakyat yang berjati diri dan berbangga dengan negara sendiri. Ayuh semua bersatu kita ke arah merealisasikan rakyat yang beridentiti, berkualiti dan berjati diri. Akhir kalam sentiasa kekal laksana Ratna. Sekian, terima kasih.